Saya berada di Perisai 8 bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisai 8. Cuba lihat kayu, botol kosong, pasir, paku dan juga kat sini kita ada kayu-kayu dengan paku, semuanya ditinggalkan begitu lama selepas kontraktor habis buat kerja. Ini antara perbuatan-perbuatan kontraktor yang tak habiskan kerja. Dia selesai, dia tinggalkan khazanah kat sini. Persoalannya, apakah pembayaran penuh telah dibuat kepada mereka? Kalau dibuat, kenapa tidak dipantau dan memastikan kesemua kawasan ini dibersihkan? Wallahi astalawi.